Assalamualaikum. Sebelum ni saya ada tunjuklah satu produk daripada Norifomi. Untuk hari ni ada satu lagi. Masa tu saya review santai lah cara paklong kan. Absorber daripada Norifomi saiz 330. Sebenarnya dia ada dua saiz lah. Satu 330, satu lagi 350. Untuk hari ni ada satu lagi barang daripada Norifomi. Untuk barang kali ni swing arm. Swing arm daripada Norifomi. Kotak dia macam ni lah. Okay. Norifomi high quality Japan swing arm. Dia main dengan dua warna. Dua pilihan warna. Hitam dengan warna silver. Mari kita tengok dulu. Untuk di dalam kotak ni, tu dia. Warna silver. Tu dia. Buatan dia nah. Dia punya bearing dia pun NSK daripada Japan. Kiranya high quality juga lah. Dia duduk je lah. Dia duduk kat ni. Terbalik. Dia main dengan bracket P34 belakang ni untuk kaliper Brembo di bahagian bawah. P34. Tak kisahlah 34 logo merah ke 34 biasa ke. Dia punya bracket siap. Dengan bearing. Dia punya swing arm warna silver. Saya letak sini dulu lah. Lepas tu dia ada bagi skru sekali ya. Dia. Dia main dengan 3 skru. Yang ni dia punya bush untuk lapik dekat arm ni lah. Di belakang arm ni lapik kunci di exhaust. Ni exhaust. Kalau exhaust standard kita pakai 3 lah. Untuk exhaust tembok bulan tu pakai 2 aja. Kemudian dia ada sekali dengan penutup. Penutup ni dia macam dummy sajalah. Sini dia punya arm. Penutup ni dia dummy je lah. Tutup. Okey, yang ni untuk warna silver. Mari kita tengok satu lagi. Untuk satu lagi dia main dengan warna hitam. Hitam 2 tone. Hitam body, kemudian dia ada silver. Nampak macam premium jugalah kan. Sama juga dia main sekali dengan skru. Ada nak terbalik. Tak? Dia main dengan 3 skru. Kemudian dia ada penutup. Okey, swing arm CNC S-Max SQ series hitam alloy. Untuk harga dia RM620. Untuk warna hitam dan warna silver sama harga lah. Kalau kata ada harga perbezaan harga, nanti boleh rujuk lah dalam Shopee Paklong kan. Tapi untuk harga dia 620. Dia main siap dengan bearing high quality Japan NSK warna hitam dan warna silver. Kalau kata siapa yang berminat tu bolehlah Roger Paklong. Untuk review ringkas ni saya cuma tunjuk 2 barang ni sajalah. Sebelum ni saya ada tunjuk absorber Norifomi. Untuk hari ni swing arm daripada Norifomi. Jadi saya tunjuk kat depan kamera tu baru shock sikit. Swing arm daripada Norifomi. Dia main untuk warna hitam ni 2 tone. Tu dengan dia punya bearing di bahagian dalam tu. Nak tunjuk bearing dia, tak apalah, saya attach gambar. Ada gambar yang saya ambil sebelum ni. Dia punya bearing dia tu NSK daripada Japan. Itulah nampak sikit-sikit kan. Ni untuk port P34 dia main siap-siap dah. Ni di bahagian belakang dia. Dia peteri terus dah kan di situ. Okey, tu dia punya bearing dia. Okey. Ni di bahagian belakang. Norifomi ya. Arm daripada Norifomi. Yang ni untuk warna hitam.
Dan satu lagi warna silver. Silver pun sama lah, cuma dia untuk silver ni dia satu tone je lah, dia bukan dua tone kan. Macam hitam dia dua tone, yang ni satu tone sahaja. Siap dengan bearing. Ni port untuk P34, yang ni di bahagian belakang, warna silver. Saya ada letak dalam Shopee, Tahakal Workshop. Jadi siapa yang berminat tu bolehlah tekan link kan. Saya attachkan sekali lah link tu di dalam video ni. Jadi siapa-siapa yang berminat, untuk harga dia RM620 sahaja. Okey, baik. Terima kasih daripada Pak Long. Assalamualaikum.